Oh, mungkin tempat bertemu jodoh. Tapi nanti aku kena kecam tu. Bahaya, Mat. Okay. Aku kan gaya-gaya pakcik-pakcik. Macam tu je lah. Okay, standby. Kamera ready. Sound ready. 3, 2, 1, action. Apakah makna instan untuk seorang kaya? Family. Sebahagian daripada perjalanan hidup saya. InScan dia merupakan satu institusi yang berkembang maju daripada dulu kecil, sekarang dah semakin besar. Banyak benda yang kita boleh belajar dalam institusi ni. InScan ni rumah kedua saya. Hari-hari saya drive daripada Melaka 3 jam, pergi balik lah 3 jam. Sampai wife saya pernah cakap lah, bawa Toto lah. Tidur dekat office. Pengalaman paling manis dekat InScan sebenarnya dengan InScan aku sara anak aku. So start daripada awal kahwin sampailah ke yang sekarang ni, semua tu dengan InScan. So itu yang paling manis lah. Bertemu ramai kawan-kawan, dapat travel. Momen yang paling best adalah ketika kita jumpa dengan usahawan. Tapi bila usahawan tu kembali balik call kita, bagi tahu kat kita, puan kita dah berjaya naikkan sales. So itu pada saya momen yang paling indah dan paling manis lah yang kita di InScan memang nak dengar. Waktu nak interview dulu, first time susah dia, saya pun tak tahu kat mana Sudan Tower. So saya minta kawan saya tolong guide saya lah. Masuk-masuk sampai je dekat office, kena duduk dululah kan. Kita jawab essay waktu tu. Ada 2 kot essay yang saya kena jawab. Lepas dah habis essay, dia panggil untuk interview pula. Waktu tu yang interview saya Kak Rozi dengan Kak Saf. Tengok 2 orang ni memang lagi nervous lah saya. Mereka ni memang nampak macam awal-awal macam garang, tapi sebenarnya 2 orang ni sangat baik. Tapi Alhamdulillah dah 10 tahun saya ada dekat InScan. Saya pun tak sangka lah yang Allah dah tempatkan saya kat tempat yang paling best saya rasa dalam hidup saya. Okay, dulu InScan kecil je. Sekarang InScan dah besar. Dia dah ramai dan kita pun dah latih makin ramai usahawan. Dan banyak memberi impak yang lebih kepada usahawan. Perubahan paling ketara orang-orang dia. Dulu kurus-kurus, sekarang dah besar masing-masing. Tapi to be serious, perubahan paling besar sebenarnya the impact that we create in the ecosystem lah. And dekat usahawan kita. So kita makin matang, in the same time kita makin relevan dekat dalam dunia tu. Perubahan paling ketara, InScan ni dia telah menjadi sebuah institusi yang diyakini dan juga yang dihormatilah. Dan saya rasa dia semakin dikenali ramai. Waktu saya masuk, InScan hanya ada 15 orang sahaja. Alhamdulillah sekarang dah ada 80 orang. Dan semua orang pun tak semua saya ingat nama dia. Harapan saya semoga InScan terus lebih maju, berkembang dan juga lebih banyak membantu usahawan dekat luar sana. Bukan sahaja usahawan kecil, tetapi usahawan yang medium enterprise dan yang lain-lain. Harapan dengan doa supaya InScan akan sambut lagi banyak 20 tahun anniversary. Semoga InScan terus maju dan berdaya saing untuk melatih lebih banyak usahawan. Harapan saya untuk InScan adalah semoga InScan dapat jadi satu institusi yang premier dalam menyediakan latihan dan juga bimbingan kepada usahawan. Bukan sekadar latihan dan bimbingan, tetapi kalau boleh InScan jadi juara dalam memperjuangkan apa-apa juga dasar dan juga perkara demi kebaikan usahawan itu sendiri. Selamat ulang tahun yang ke-20 InScan. InScan terbaik. Happy birthday InScan yang ke-20 tahun. Happy birthday InScan yang ke-20 tahun. InScan, happy birthday. Selamat ulang tahun yang ke-20.